Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati indah berseri. Jika kita buka minda dan jiwa, pasti banyak hikmah dapat digali. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Awatif binti Abdul Rani. Saya berumur 15 tahun. Di kanan saya terdapat 3 buah buku yang telah menarik pilihan saya. Yang pertama, sebuah novel yang bertajuk Pada Subuh Yang Membawaku Pergi karya Yahya Samad. Yang kedua, Jangan Berputus Asa karya Murni Arsyad. Dan yang ketiga, Kawan Sejati karya Murni Arsyad. Jadi, pada hari ini, saya ingin mengulas tentang sebuah novel yang telah menarik saya, iaitu sebuah novel yang bertajuk Pada Subuh Yang Membawaku Pergi karya Yahya Samad. Novel ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah kisah yang syarat dengan emosi, luka dan perjalanan untuk mencari makna kehidupan. Kisah ini memfokuskan kepada seorang lelaki yang bernama Iskandar Zulkarnain, seorang lelaki yang membesar dalam keluarga yang penuh dengan konflik dan penderitaan. Sejak kecil lagi, dia telah berdepan dengan trauma akibat layanan kasar ayahnya. Namun, dalam kegelapan itu, masih ada cahaya yang menyinari harinya. Kasih sayang seorang ibu yang mencurah-curah menjadi sumber kekuatannya untuk terus bertahan. Apabila dewasa, Iskandar cuba menjauhkan diri daripada luka masa lalunya, namun ia terus menghantuinya. Perjalanan hidupnya penuh dengan ujian yang tak terkira sakitnya, baik dalam percintaan, persahabatan maupun kekeluargaan. Antara perkara menarik tentang novel ini, yang pertama ialah gaya penulisannya yang sangat puitis dan mendalam. Penulis berjaya menyampaikan emosi dengan cara yang sangat halus tetapi mampu memberikan kesan yang kuat kepada pembaca. Yang kedua, pembangunan watak yang realistik. Iskandar Zulkarnain bukanlah watak yang sempurna, tetapi itulah yang membuatkannya rapat dengan pembaca. Yang ketiga, jalan cerita yang penuh dengan konflik dan kejutan emosi. Setiap peristiwa membawa makna tersendiri dan membuatkan pembaca ingin mengetahui apa yang berlaku seterusnya. Novel ini memberikan banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya, kita harus sedar bahawa luka masa lalu mampu memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Selain itu, kasih sayang dan sokongan daripada orang sekeliling adalah sangat penting untuk membantu kita bangkit daripada trauma. Kita juga belajar bahawa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan dan kita harus belajar untuk menerima takdir dengan hati yang terbuka. Cerita ini sangat dekat dengan realiti kehidupan kita. Dalam dunia sebenar, ramai individu yang kelihatan kuat di luar tetapi sebenarnya menyimpan luka yang mendalam di dalam hati. Novel ini mengajar kita untuk lebih empati terhadap orang lain kerana kita tidak mengetahui apa yang mereka lalui. Ia juga mengingatkan kita bahawa setiap manusia berhak diberikan peluang kedua dan kasih sayang. Kesimpulannya, Pada Subuh Yang Membawaku Pergi adalah sebuah novel yang penuh dengan emosi dan pengajaran hidup. Ia bukan sahaja menghiburkan kita tetapi juga membuka mata kita tentang realiti kehidupan yang sebenar. Saya sangat mengusyurkan buku ini kepada semua, terutamanya mereka yang gemar dengan cerita yang menyentuh hati dan penuh makna. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian saja ulasan buku daripada saya, Nurul Awatif binti Abdul Rani, dan Pada Subuh Yang Membawaku Pergi. Sekian, terima kasih.